Diorang jumpa patung ni, patung Masuri. Oh? Itu macam menarik lah. Saya tak tahu patung tu dibina bila, penemuan tu bila, tapi diorang jumpa kat dasar laut. Patung tu besar tau. Dia ada kepala dia, ada bentuk arca dia. Diorang jumpa dasar laut dan berjaya naikkan kembali dekat darat lah. Macam Tugu ke bang? Tugu. Dan kalau awak tengok nanti, awak research, dia macam menarik tau benda tu. Saya pun tak tahu. Saya tak tahulah sejarah dia. Tapi adalah saya tengok abang tu buat live, dia macam tengah kita berjaya naikkan arca ataupun Tugu Masuri. Legenda kot. Macam. Tapi itu yang buatkan saya tertarik lah. Cerita kat Langkawi. Pengalaman ini pengalaman yang saya dapat daripada ibu saya. So setiap pagi tu lepas hantar wife saya dengan mak ayah saya ni pergilah makan. Pergi Langkawi berjalan. Bawa lah mak ayah saya ni ke Taman Legenda. Taman Legenda? Yes. Nama dia Taman Legenda. Dalam taman tu, dia besar lah. Rasanya dalam setengah-setengah ekar. Tak adalah besar sangat, tapi besar lah. Kalau jogging penat jugalah. Dalam tu dia buat arca kecil-kecil. Apa yang ada dekat Langkawi. Dia ada macam Pantai Kuah. Lepas tu dia ada Pantai Cina. Dia adalah buat arca-arca kecil. Dekat situ, petang dalam pukul 3, mak saya ni, dia nampak seorang figura macam pakaian zaman dulu. Yang pakaian dia macam baju Melayu, ada macam tengkolok, macam tu lah. Lepas tu dia pandang je mak saya. Dekat dengan satu arca Telaga 7 macam tu. So saya macam, Mami okey ke? Mak saya dia, masa tu kita berjalan, mak saya ni dah ke belakang. Dia macam diganggu dengan bayangan tu. Dia stay situ? Dia stay je. So saya macam, time tu kat taman, saya macam, pandang lah, Mami okey tak? Mak saya ni dia main pandang je. Lepas tu saya pun pergi kat mak saya. Mak saya, Mami okey ke?